Sekarang ini saya berada di pelancaran All New Proton Saga 2025 dan inilah dia reka bentuk baharu Proton yang sangat ikonik. Kalau kita lihat pada bahagian luar, Proton Saga 2025 hadir dengan penampilan lebih moden dan matang. Kini, ia menggunakan lampu utama projektor LED penuh, lampu belakang LED penuh dan grill hadapan bermotifkan selaman songket. Sama seperti model X50 yang baharu. Untuk bahagian tayar pula, Saga baharu ini dipadankan dengan rim alloy 2 tona bersaiz 15 inci. Antara warna baharu seperti Marine Blue dan Space Grey melengkapi variasi warna yang lain iaitu Ruby Red, Armor Silver dan Snow White yang ditawarkan. Di bahagian dalaman pula, anda akan disambut dengan dual skrin bersepadu 16 inci lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto nirwaya. Terdapat juga dua tempat pengecasan USB Type-A di bahagian belakang. Untuk keselamatan pula, Proton Saga baru ni dilengkapi ADAS tahap 1 dengan 9 fungsi pintar termasuk Intelligent High Beam Control, Door Opening Warning DOW, Autonomous Emergency Braking dan Lane Change Assist. Dan ia kini menggunakan platform AMA iaitu Advanced Modular Architecture yang mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa. Kereta ini juga hadir dengan 6 beg udara dan struktur badan Proton Reinforced Safety Structure bersama komponen Hot Press Foaming untuk ketahanan tambahan. Saga 2025 hadir dengan enjin IGT 1.5 liter baharu bersama CVT menjana 120 horsepower dan 150 Nm yang jauh lebih bertenaga berbanding model sebelumnya. Untuk penggunaan minyak, ia mencatat sekitar 4.9 liter per 100 km MDC, menjadikan Proton baharu ini salah satu sedan paling jimat dalam kelasnya. Okey, harga Proton Saga ni bermula daripada RM38,990. Jadi, apakah pendapat anda tentang kereta ni? Jikalau anda berminat, sila kunjungi ke Proton berhampiran anda.